Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, sebelum mula-mula, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Aisyah Bersusha binti Nur Kuzairi. Saya mendapat pendidikan di Sekolah SK Kampung Bahar Sada, terletak di Kuala Terengganu. Pernahkah kita terfikir, apakah yang terjadi jika orang yang sepatutnya berlaku adil sebenarnya mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang menguntungkan dirinya? Hari ini, saya akan membentangkan sebuah cerita yang sad dengan pengajaran tentang keadilan dan ketamakan, iaitu kisah memerah dan tidak adil. Cerita ini mengisahkan tentang seekor monyet yang bersifat angkuh dan tidak berperikemanusiaan. Pada suatu hari, monyet tersebut ternampak sarang burung tempua yang terkatul indah pada sebatang dahan. Namun begitu, kerana sarang itu terletak di laluan hariannya, monyet berasa terganggu lalu berniat untuk memusnahkannya. Burung tempua yang menyedari niat jahat itu segera merayu dan cuba menghalang perbuatan monyet. Walau bagaimanapun, segala usaha dan rayuan tempua tidak diendahkan. Tanpa rasa belas kasihan, monyet itu terus merosakkan sarang tersebut sehingga hancur berkecai. Tempua berasa amat sedih dan marah, tapi tidak berani menantang kekuatan monyet. Dengan hati yang pilu, Tempua mengambil keputusan untuk mengadu kepada Tuan Hakim Memerang yang terkenal sebagai haiwan yang bijaksana. Tempua menceritakan segala kejadian yang menimpanya serta menegaskan bahawa dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Mendengar aduan tersebut, Memerang segera memerintahkan monyet hadir ke mahkamah untuk pembicaraan. Pada hari yang ditetapkan, kedua-dua pihak hadir dengan membawa hadiah sebagai tanda hormat kepada Tuan Hakim. Tempua membawa buah-buahan yang segar, manakala monyet pula membawa seekor ikan yang besar kerana mengetahui kegemaran Memerang. Semasa perbicaraan berlangsung, monyet secara diam-diam meletakkan ikan tersebut berhampiran tempat duduk Memerang. Tanpa disedari, perbuatan itu telah mempengaruhi pertimbangan Memerang. Akhirnya, keputusan yang tidak adil telah dijatuhkan. Tempua dipersalahkan atas alasan membina sarang laluan monyet, manakala monyet dibebaskan tanpa sebarang hukuman. Tempua hanya mampu menerima keputusan tersebut dengan hati yang kecewa. Peristiwa ini menunjuk bahawa keadilan boleh tergugat apabila seorang yang patut dipengaruhi oleh sikap tamak dan kepentingan diri. Bahagian paling menarik ialah apabila Memerang sebagai hakim menerima surah-surah dan membuat keputusan yang tidak adil. Dia mula membuat keputusan yang berat sebelah demi kepentingan dirinya sendiri. Cerita ini menunjukkan bagaimana pihak yang berkuasa Memerang sebagai hakim boleh membuat keputusan yang tidak adil apabila dipengaruhi oleh rasuah. Sikap tamak menyebabkan seseorang hilang integriti dan tidak berlaku jujur. Moral cerita ini adalah kadang-kadang orang yang berkuasa mudah terpengaruh oleh sikap tamak sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan. Sekian, terima kasih.